Hai, anda bersama dengan Vid Daily. Hari ini saya nak bawa anda pergi makan western dalam dulang dan juga nasi lemak sambal 6 negeri. Nak tahu macam mana nasi lemak sambal 6 negeri tu? Jom ikut saya. Tempat makan kali ini terletak di Bangi Gateway Shopping Complex. Jom kita tengok bagaimana mereka menyediakan western dalam dulang. Dia western dalam dulang yang saya cakapkan tadi. Memang diorang guna dulang betul ni. Kat dalam dia ada chicken chop, meatball, spaghetti bolognese, ada kentang goreng, ada lamb chop, ada chicken chop dan juga coleslaw. Dan mereka beri 3 jenis sos yang berbeza, iaitu brown sauce, barbecue sauce dan juga black pepper. Malah nak cakap banyak, saya nak rasa dulu meatball diorang. Mereka katakan yang meatball ni diorang buat sendiri. Saya nak cecah meatball ni dengan barbecue sauce. Sos dia memang padu betul. Kau boleh rasa smoky sikit. Meatball ni memang betul lembut dan daging dia tak liat langsung. Okay, sekarang saya nak rasa ni chicken wing ni. Oh lama. Memang juicy lagi chicken wing ni. Bahagian luar dia garing sikit, belah dalam dia memang lembut. Memang padu dia. Okay, sekarang saya nak rasa chicken chop dia pula. Okay, saya nak try brown sauce dia. Bahagian luar chicken chop ni memang rangup, memang crispy. Dan bahagian dalam dia lembut. Memang padu dia. Pada anda peminat kambing, jangan risau. Diorang ada sediakan lamb chop juga. Sebenarnya anda boleh pilih antara lamb chop ataupun chicken chop. Tapi kalau anda nak campurkan dua-dua macam kami buat ni pun boleh. Yes. Bahagian dalam dia tu nampak lembut lagi. Lembut sungguh ni. Masuk dalam mulut sedikit 2-3 kali, dah settle lah. Kalau anda nak datang makan western dalam dulang ni, korang bawa lah kawan-kawan ke ataupun ahli keluarga anda. Sebabnya portion dia memang besar. Korang boleh makan sampai 4 orang. Kalau nak makan seorang pun tak ada hal lah bro. Sambil-sambil makan western dalam dulang ni, kalau dapat tarik buih macam ni kan, layan juga lah. Alamak. Okey, dekat depan saya sekarang ni ada nasi lemak sambal 6 negeri. Ada Johor, ada Melaka, ada Perak, ada Pahang, ada Kedah dan juga Kelantan. Dan nasi lemak ni ada 2 jenis nasi lemak. Satu nasi lemak biasa dan juga nasi lemak pandan. Okey, saya nak rasa sambal yang paling tip top dekat sini, iaitu sambal belimbing buluh hitam ataupun orang Pahang panggil sambal hitam. Oh, pedas weh. Memang pedas sambal hitam Kau boleh rasa masing-masing sikit, memang terbaik. Okey, selain daripada sambal hitam, kita ada sambal ikan bilis pandan manis daripada Kelantan, kita ada sambal tempoyak daripada Perak, kita ada sambal tempeh daripada Melaka, kita ada sambal Jawa Totok daripada Johor dan juga kita ada sambal ikan bilis pedas daripada Kedah. Jadi saya nak try sambal ikan bilis tempoyak ni dengan nasi lemak. Ui, padu betul bau tempoyak dia. Dia punya tempoyak ni memang padu. Dia tak pedas sangat. Kau boleh rasa masam-masam sikit. Memang terbaik. Kepada anda yang rindu masakan dan juga sambal-sambal daripada kampung anda, nak balik Kedah jauh, nak balik Kelantan pun jauh, boleh datang sini untuk rasa sendiri sambal yang ada dekat sini. Memang padu, babe.